Laungan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan azan memanggil kita. Hayya 'alas salah. Solat adalah tiang agama, dirikanlah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan? Alhamdulillah, semua sehat nampaknya. Kawan-kawan, solat subuh tak pagi tadi? Bagus, semua solat nampaknya. Kenapa kita semua wajib solat 5 waktu sehari semalam? Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43. Ayat ini jelas menyuruh kita menunaikan solat. Solat adalah perintah Allah yang wajib ditunaikan. Tahukah kawan-kawan bila kita difardukan solat? Nabi Muhammad SAW mendapat perintah kefarduan solat semasa peristiwa Isra Mi'raj. Pada 27 Rejab tahun ke-12 kenabian, Allah memerintahkan kita solat 50 waktu sehari semalam. Namun Nabi Muhammad SAW telah meminta keringanan daripada Allah sehingga menjadi 5 waktu sahaja. Sungguh ngeri azab buat mereka yang meninggalkan solat. Maka ambillah iktibar dan janganlah kita tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan solat. Na'udzubillah min dzalik. Jika hari ini manusia berlumba-lumba membuat kemaksiatan, jika hari ini manusia gembira membuat kemungkaran, jika hari ini manusia bangga membuat kebatilan, jika hari ini manusia megah membuat kejahatan, semua itu kerana mereka meninggalkan solat. Ayolah kawan-kawan, kita teguhkan iman di dada. Jadikanlah solat sentiasa, tegapkanlah tiang agama kita. Moga Islam kekal sejahtera. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.